Gini kata dia. Dengan ramai-ramai ni kita pilih dia jadi. Hak tu saya pun nak lagu tu kata dia. Hak semaya tu pun lagu tu. Selesai dah kata dia. Masalah ni tak payah bahas dia kata dia nak. Lagu tu. Tok Imam tu pun bila dia jadi Tok Imam tu maknanya kita lantik dia jadi wakil kita. Takkan nak kejap belakang. Kalau nak pergi jumpa dengan siapa-siapa nak mengadak. Kan sepakat nak kejap belakang. Tak pernah sabar lagu tu. Mesti seorang yang kejap sebagai wakil tu. Dah waktu dia kejap tu mewakili semua dah ni. Imam Abu Hanifah pun kata susah lah, tak ada nak bahagia dia dah. Waktu saya pun kata lagu tu. Dia kata baiklah. Mungkin orang kata dah, kuat Hanafi. Memang kuat. Dia dari segi ni kuat. Memang kuat. Anda kuat hati dari segi ni. Hujah dia tu kuat. Kalau kita nak cuba pegang kot lain, lagu sani, lagu mana? Tak ada lagi. Enggak dia terima kalau hak sorat, maya sorat, memang kena baca. Tengok. Tu imam memang kena baca. Dia terima. Cumanya hak masalah hak makmum tu. Kalau jadi makmum, tu tak kena baca. Kalau tidak apa-apa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam paling. Tu apa ya duduk belawai bab dibaca dengan aku. Ada orang kata baca derah belakang dia. Baca derah apa? Semaya zuhur. Takkan Nabi baca Qur'an belakang baca derah. Tak ada sabar tu. Apa ya belawai badi baca dengan aku ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi terganggu baca dia. Maknanya dia tak kenal baca. Kalau baca juga, apa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata barangkali ada di antara kamu yang baca ni sesuatu ni. Kalau dengar, mesti dia dengar. Apa kata barangkali? La'allakum. Apa kata la'allakum? Katalah kamu baca dengar tadi. Kata lagu tu selalu. Dia kata barangkali, menunjukkan tidak dengar. Cuma dia berasa terganggu. Dia berasa terganggu. Tak apalah. Kita pergi lagi sebab ni kalau nak bincang panjang dia tak ada ni. Semalam ni tak ada. Lepas tu riwayat daripada Abu Hurairah tadi, ada juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh aku berseru di kalangan orang ramai bahawa tiada sembahyang melainkan dengan membaca Fatihatul Kitab fama zada. Ni dia tak ada sebut baca Quran. Tapi sebut melainkan dengan membaca Fatihatul Kitab, tapi ada juga fama zada tu. Itu jadi masalahnya. Kalau kita kata baca Fatihatul Kitab tu rukun, maka lagu mana fama zada tu? Rukun kan tu? Tu kena baca juga tu. Suruh juga tu. Bukan suruh istihar suruh baca Fatihah saja tak. Fama zada. Hak tu. Sekali dengan tu. Jadi tak boleh. Jadi dengan sebab itu Imam Abu Hanifah dia kata la di sini bukan makna la nafyil ijza, tetapi la nafyil kamal ataupun nafyil fadilah. La di sini la salata, bukan makna la nafi jenis. Jenis semua jenis maya tak kira lah jenis maya tu semaya seorang kau semaya jadi makmum kau semaya jadi imam jenis semaya sunat semaya fardu kau kena baca betul. Kalau tidak tak jadi semaya. Bukan itu kalau kita kata la nafi jenis. Dan la nafi di sini untuk menafikan ijza. Ijza tu mana tak sah semaya. Imam Abu Hanifah tak terima. Bahkan la di sini dengan makna nafi kesempurnaan. Tak sempurna. Memang tak boleh. Hak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ajarnya baca Fatihah. Memang lagu tu. Hak ni untuk orang semaya seorang ataupun jadi tu imam. Lagu tu lah. Dia ajarnya iaitu baca Fatihah. Dan hak kata nafi sembahyang di sini tidak ada sembahyang. Tidak ada sembahyang yang sempurna. Sebab apa kita tengok dalam riwayat Hafsah lagi ni, riwayat Abu Hurairah, fahiya khidaj, fahiya khidaj, fahiya khidaj. Khidaj tu apa makna? Ghairu tamam, tidak sempurna. Makna sembahyang tu ada. Bukan tak jadi langsung. Kalau la tu untuk menafikan tak jadi, makna tak jadi sembahyang, maka dia tidak kata ghairu tamam. Ni dalam riwayat sana.
Dia tidak kata fahiya khidaj, fahiya khidaj, fahiya khidaj. Semaya itu tak sempurna. Semaya itu tak sempurna. Semaya itu kurang. Semaya itu kurang. Semaya itu kurang. Tidak sempurna. Tidak sempurna artinya ada semaya itu. Semaya itu jadi, cuma tidak sempurna. Bukan menafikan terus langsung. Itu makna kurang. Misalnya kita kata dia ni kita kata apa dia? Dia ni kita kata orang lah, kita kata orang. Dia ni ada. Dia tak ada tangan, tak ada kaki, tak ada hidung, tak ada gap. Tak ada ke dia? Ada. Tapi dia kurang. Dia tidak sempurna. Tapi dia ada. Kalau kita menafikan, nak menafik makna tak ada langsung, makna dia tu tak ada. Orang tu pun tak ada. Ni orang ada. Semaya tu ada. Asas semaya tu, tunggu semaya tu ada. Cuma semaya tu tidak sempurna. Itu makna fahiya khidaj, ghairu tamam. Kalau tidak, tak kena kata ghairu tamam. Ghairu tamam dia tidak sempurna. Dia pun kata memanglah tak sempurna, kita pun kata tak sempurna juga semaya. Semaya tak sempurna. Tak kira makmum sana ni, kalau semaya seorang ataupun tu imam, kalau tidak baca ni, memang tak sempurna. Dia pun kata. Tapi bukan siapa tak sah, tak ada langsung semaya. Sebab ni ghairu tamam. Tidak sempurna ni mana? Ada benda tu, cuma tidak sempurna. Gitu. Tapi bagi orang yang kata tidak sah semaya, dia nak kata tidak sempurna. Tidak sempurna bukan makna tak ada langsung. Dalam Quran ada sebut innahum la aymana lahum. Innahum la aymana lahum. Mereka itu tak ada janji mereka. Buat kafir Quraisy. Buat kafir ni tak ada janji. Tak ada janji saya kata. Tak ada langsung ke janji. Mereka tidak pernah berjanji dengan orang Islam. Tu dalam ayat tu kata wa in nakathu aymanahum. Jika mereka membatalkan janji mereka. Ada tu janji. Ada janji. Apa ya dia kata la aymana, la juga. Aymana. Supaya ni kalau kita kata mereka memang tak pernah berjanji langsung dengan orang Islam. Itu makna la aymana lahum. Apa makna dalam ayat sekian banyak ayat? Di antaranya wa in nakathu aymanahum. Jika mereka membatalkan janji mereka, sumpah mereka. Tu ada tu. Ini menunjukkan sumpah mereka, janji mereka tidak boleh dipegang. Bukan tak ada langsung. Dalam Quran ada pun dalam tu. Lepas sini lagu tu juga. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Mana tidak sempurna sembahyang. Jelas sini menunjukkan dia kata fahiya khidaj. Fahiya khidaj. Fahiya khidaj ghairu tamam. Tidak sempurna. Tidak sempurna bukan bermakna tak ada langsung. Ada benda tu, cuma tak sempurna. Sumpah tadi, janji orang kafir tadi, bukan tak ada, ada, tetapi tak boleh nak pegang. Tak boleh nak pegang. Tak jadi sumpah ataupun janji setia dengan mereka ni tak jadi. Mereka membatalkan janji. Begitu. Sumpah juga walaupun hadis itu dhaif, mengikut setengah ulama dia kata dhaif. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tiada sembahyang bagi orang yang duduk dekat masjid melainkan di masjid. Kalau kita terima dhaif tak apalah. Tapi la di situ. Siapa dia kata siapa tak sah sembahyang? Orang dalam mazhab Syafi'i tak kata tak sah. Orang tak sembahyang di masjid, dia kata sah. Itu la salata. Sumpah juga di sini. Banyak sebenarnya yang seumpama ini. La dina liman la amanata lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak ada amanah. Tak ada amanah ni banyak, tak ada amanah ni. Tak ada amanah lagu mana? Tak ada agama langsung. Kafir ke dia? Sebab dia kata lagu. Banyaklah yang seumpama. Jadi tidak sempurna agama. Baru sedap. Baru masuk on dia. Orang yang tak ada amanah ni, tak ada amanah dalam menegur, tak ada amanah dalam apa nama ni, memimpin, berpolitik, gapo-gapo, tak ada amanah. Tak seperti. Bukan makna bila tak ada amanah tu, mana dia keluar daripada Islam, tak ada agama. Tak ada lagu. Ini menunjukkan lah makna tidak sempurna. Semua juga sini. Kita pun kata lagu tu lah katanya. Kita kata lagu tu. Kalau tengok sini, ada sini.
fahiya khidaj, fahiya khidaj, fahiya khidaj.